sesi mandi-mandi. Jadi masa nak mandikan kucing aku ni, sebab dia dekat luar kan, tak nak bagi berantem-berantem dan juga lari, kita tak naklah ada drama-drama bila mandikan kucing ni. Jadi aku dapatkan carrier ni. Carrier ni aku dapatkan dekat beg kuning. Memang cantik sangat. Dia macam kapsul nak masuk ke alam-alam atas sana tu kan. Tahu-tahu je lah, sebab dekat bahagian atas ada tempat nak keluarkan kucing. Kira kalau pergi hantar vet, kalau kucing susah sangat melekat tak nak keluar kan, korang buka je pintu bahagian atas tu. Kucing aku dah kurier habis dah. Apalah, ni kapsul masa ke? Bukan kapsul masa je, ni carrier. Jadi kita nak mandikan si Vanilla ni, sebab Vanilla ni putih. Dia selalu sangat overproduce sebum kot. Tak tahulah apa istilahnya. Selalu ada hitam-hitam kat bahagian ekor apa semua. Nak cakap aku pro mandikan kucing, tak ada lah. Tapi aku pakai shampoo yang ni jelas selalu dulu daripada dulu-dulu. Sejak daripada zaman potnik lagi, aku rasa dah dekat 3 tahun aku pakai shampoo ni bila mandikan kucing. Sebab aku rasa shampoo ni je yang ngam dengan diorang. Tak ada bila mandikan kulit diorang terlampau kering. Tapi kekal sihat lah orang kata. Tak adanya bila mandikan tu bulu gugur ke apa. Gugur tu ada tapi tak terlalu banyak. Jadi mandikan kucing ni mandi macam biasa je, macam mandikan budak kecil. Bagi sekata-sekata semua tempat apa semua. Bagi tempat-tempat yang kotor-kotor tu bersih. Kalau korang nak tanya tips untuk mandikan kucing, jangan tanya aku, sebab dah salah tempat dah tu. Aku mandikan kucing aku ni asalkan boleh mandi aja. Janji nampak bersih. Cuci telinga, cuci mata. Tengok dah menggelupur lari dah. Dah jadi ibu tunggal ni macam ginilah. Kita kena cepat-cepat cari bapak untuk diorang ni, sebab senang sikit nanti minta bapak tu tolong pegangkan. Aku nak mandikan, nak bilas-bilas mudah. Tapi nasib baiklah diorang ni kan dah sempat jaga daripada kecil. Jadinya bila dah kebosor macam gini, tak adalah ganas sangat. Orang kata kucing ni mengikut kepada personality bibitnya. Nampak tak kat sini lembut-lembut aja walaupun melompat nak lari. Nampak kat sini aku memang lembut, tak adalah saja je tiba-tiba pula puji diri sendiri. By the way, kita sambung. Carrier ni cantik kan? Macam aku cakap tadi, luas betul bukaan dekat bahagian atas ni. Tak adalah kalau kucing kecil ke kucing besar ke ngam-ngam dekat sini. Tapi kalau kucing korang saiz Stone Drum, kena cari yang saiz besar lah. Aku tak tahulah pula ada saiz besar ke tidak yang ni. Cuba tekan kat beg kuning. Lepas tu senang nak cuci. Tak ada celah-celah yang susah-susah melekat-lekat apa semua kan. Tinggal korang klik macam gitu, tuang je air. Kalau nak masuk kucing, masuk dari atas. Nak masuk daripada atas, boleh masuk daripada depan tu. Belakang tak adalah. Lebih pula. Atas bawah sudah. Jadi mandikan Vanilla dah pun settle. Kita tutup dulu kapsul masa ni. Kita nak pergi ambil blower. Untuk tengok cara aku pasang blower, nak dapatkan blower tu dekat mana, mana tahu tiba-tiba korang berkenan kan nak dapatkan blower sebab nak mandikan kucing sendiri dekat rumah sebab kucing banyak. Tunggu untuk stay tune. Kita pergi ke part 2.